Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Najmul Salahuddin dalam persoalan tentang sistem pre-order di dalam Islam. Sebenarnya ada ke kaitan ataupun ada ke hukum yang membenarkan sistem pre-order yang berlaku pada hari ini? Oleh itu, di dalam perbincangan hari ini saya akan membahaskan dan menerangkan apakah itu sistem pre-order, hubungannya dengan akad as-salam dalam pensyariatan serta pandangan syariah terhadap amalan ini. Okey guys, kita semua sedia maklum bahawa di zaman kini kita sentiasa mengguna ataupun membeli barang di TikTok ataupun Shopee. Sebenarnya kita tahu tak apa hukum kita membeli barang secara pre-order dan apakah yang dibahaskan di dalam Islam ataupun konteks Islam, apakah namanya ataupun apakah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita lihat dekat sebelah kanan dan sebelah kiri saya serta atas, majoriti manusia ataupun majoriti orang ramai pada masa kini sentiasa menggunakan aplikasi ini untuk membeli barang mereka. Pernah tak kita membeli barang di Shopee, TikTok, Zalora ataupun Temu ke ataupun di pelbagai aplikasi yang lain untuk membeli barang secara online? Sebenarnya itulah sistem pre-order. Sistem pre-order ini pembeli membuat bayaran terlebih dahulu walaupun barang belum berada di tangan mereka. Penjual belum hantar lagi. Jadi pembayaran ataupun akad ini dilaksanakan dengan pembeli membayar dahulu, akan tetapi barang itu belum sampai di tangan pembeli. Persoalannya, adakah sistem seperti ini dibenarkan di dalam Islam? Jawapan dia ya, tetapi mestilah mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Di dalam Islam, sistem pre-order secara online ini disebut sebagai akad salam. Akad salam ialah satu bentuk jual beli di mana pembeli membuat bayaran penuh terlebih dahulu manakala barang yang akan diserahkan pada masa hadapan. Konsep ini telah diamalkan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi memudahkan urusan pedagang, khususnya kepada para petani dan peniaga yang memerlukan modal awal sebelum hasil mereka disiapkan. Jadi, boleh kita katakan bahawa kebanyakan sistem pre-order yang berlaku pada zaman kini mempunyai konsep yang hampir sama dengan akad salam. Okey, apakah dalil pensyariatan akad salam ini? Ya, dalil pensyariatan akad salam ini mempunyai sandaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran, kita boleh tengok dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke sesuatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulisnya. Ayat ini menunjukkan bahawa transaksi yang mempunyai tempoh masa adalah dibenarkan asalkan syarat-syarat jelas direkodkan dengan baik bagi mengelakkan pertikaian di masa hadapan. Selain daripada dalil pensyariatan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesiapa yang melakukan akad salam hendaklah dengan sukatan, timbangan dan tempoh yang diketahui. Hadis ini menunjukkan bahawa Islam sangat menitik beratkan tentang kejelasan maklumat dalam sesuatu urusan jual beli. Maksudnya sebelum akad itu berlaku dan sewaktu akad itu berlaku, pastikan ada kejelasan maklumat di dalam urusan jual beli tersebut. Apabila semua perkara dijalankan dengan jelas sejak awal, maka unsur gharar, penipuan dan ketidakpastian itu dapat dielakkan. Okey, seterusnya kita tengok kepada pandangan empat imam mazhab.
agak-agaknya apakah pandangan mereka terhadap akad salam ini? Pandangan imam mazhab iaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan Hambali semuanya mengharuskan akad salam. Namun keharusan ini bukanlah tanpa syarat. Ia hanya dibenarkan apabila semua syarat akad dipenuhi bagi memastikan keadilan kepada kedua belah pihak di antara penjual dan pembeli. Ini menunjukkan para ulama mempunyai kesepakatan bahawa akad salam ialah satu bentuk jual beli yang sah di sisi syariah Islam ataupun muamalat Islam. Okey, kita pergi kepada seterusnya adalah syarat-syarat akad salam. Terdapat beberapa syarat penting yang perlu dipenuhi di dalam akad salam ini. Yang pertama adalah bayaran penuh sewaktu proses akad itu berlaku. Maksudnya apabila pembeli membeli barang kepada penjual, sewaktu akad itu berlaku, pastikan bayaran penuh dilaksanakan. Yang kedua adalah spesifikasi barang mestilah jelas, seperti jenis, warna, saiz ataupun model. Ya, maksudnya apabila membeli barang itu, pastikanlah barang itu jelas. Maksudnya kalau kita nak beli kereta apa? Kereta Wira ke, kereta Saga ke? Jadi sepatutnya seorang penjual itu kena spesifikasikan maklumat barang yang dijual itu dengan teliti dan penuhlah agar pembeli tidak terasa tertipu. Dan yang ketiga adalah kuantiti dan kualiti barang perlulah dinyatakan. Contohnya, seseorang membeli kereta second hand, penjual mestilah menyatakan bahawa kereta itu pernah aksiden ke, kereta itu pernah kena banjir ke, ataupun kereta itu mengalami kerosakan ke. Jadi di dalam jual beli itu pastikan kualiti barang itu dinyatakan dengan jelas. Dan yang keempat adalah tempoh penghantaran mestilah diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Maksudnya penjual menjual barang kepada pembeli dan pembeli sepakat dengan penjual bahawa pada tarikh sekian-sekian barang dia akan sampai. Dan yang akhir sekali adalah barang tersebut mestilah benar-benar boleh diserahkan. Maksudnya barang itu wujudlah, bukanlah barang yang tidak wujud. Namun untuk tempoh barang itu sampai kepada pembeli, kalau kita lihat dalam konteks pada masa kini, penjual akan menggunakan khidmat GNT dan pos laju dan sebagainya lah. Jadi untuk spesifikasi barang itu sampai pada tarikh yang ditetapkan itu, kebarangkalian mungkin agak sukar kerana faktor-faktor di jalanan ataupun faktor-faktor di luar jangkaan boleh berlaku. Jadi sekiranya berlaku perkara-perkara yang tersebut, maka pembeli berhak untuk menunggu barang itu sehingga barang itu sampai, ataupun kalau pembeli tidak puas hati, pembeli berhak untuk membatalkan akad tersebut dan menuntut semula wang daripada pihak penjual. Kepada syarat-syarat akad salam, yang mana syarat-syarat itu perlulah dipenuhi sebelum akad salam ataupun sewaktu akad salam itu terlaksana. Sekarang ni kita nak lihat pula apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan akad salam tersebut. Yang pertama, perkara yang boleh membatalkan akad salam itu adalah apabila penjual dan pembeli bersama-sama bersetuju untuk membatalkan kontrak ataupun akad tersebut. Ini dipanggil sebagai iqalah, ya. Jadi penjual berhak untuk memulangkan balik, refund balik duit kepada pembeli, dan hukumnya harus mengikut jumhur ulama. Itu yang pertama lah. Yang kedua adalah barang yang ditempah musnah sebelum sampai ke tangan pembeli. Jadi perkara yang kedua boleh membatalkan akad salam tersebut adalah apabila barang yang dibeli oleh pembeli kepada penjual itu rosak
sebelum sampai dekat tangan pembeli. Jadi pembeli berhak untuk menuntut duit balik ataupun menggunakan sistem refund duit kepada penjual. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah barang yang dibeli oleh pembeli tidak sampai sewaktu tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, di dalam konteks ini kita perlu fahami satu perkara. Kalau kita lihat di zaman ini, penjual selalunya menggunakan khidmat GNT, pos laju dan sebagainya untuk menghantar barang yang mereka jual kepada pembeli. Jadi perkara ini agak sukar untuk menentukan tempoh barang itu sampai, maksudnya sukar untuk penjual untuk menetapkan pada masa ataupun tempoh yang tertentu. Jadi apa yang pembeli boleh buat adalah menunggu barang sehingga barang itu sampai, dan sekiranya barang itu tidak sampai ataupun terlalu lama, maksudnya penjual menetapkan tarikh 17 hari bulan barang akan sampai, tapi barang tak sampai 17 hari bulan. Jadi apa yang perlu dibuat oleh pembeli adalah menunggu selama 1 ataupun 2 hari. Sekiranya terlalu lama, pembeli berhak untuk meminta refund ataupun meminta duit mereka kembali daripada penjual. Dan yang keempat adalah barang yang dijual itu tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Okey, jadi akad salam akan terbatal bila barang yang dijual oleh penjual tidak sama dengan barang yang disetujui pada akad awal-awal dahulu. Maksudnya, contohnya pembeli beli kereta Wira dekat penjual, dan penjual pun mengatakan Wira ini merupakan kereta Wira yang baharu. Namun apabila sampai ke tangan pembeli, kereta Wira itu rupa-rupanya adalah Wira second hand je. Jadi akad salam itu akan terbatal dan pembeli berhak untuk meminta duit mereka kembali kepada penjual. Okey, yang kelima adalah berlaku pelanggaran syarat asas akad salam. Contohnya, harga tidak dibayar penuh ketika akad, mengikut jumhur ulama lah. Spesifikasi tidak jelas dan pelbagai isu lagi lah yang berlaku, yang menyebabkan berlakunya pelanggaran asas syarat yang asas di dalam akad salam tersebut. Secara kesimpulannya, sistem pre-order bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam Islam, malah dibenarkan melalui konsep akad salam yang telah disyariatkan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Namun begitu, penjual mestilah jujur, bersikap jujur dan amanah dengan memberikan maklumat dan spesifikasi yang tepat serta menghantar barang mengikut tempoh yang telah dijanjikan. Sebagai pengguna pula, kita perlu memastikan setiap urusan jual beli itu dibuat secara telus dan jauhkan terlibat daripada unsur penipuan dan gharar. Ketidakpastian ini ada pula dua bahagian. Ketidakpastian yang kecil ataupun ketidakpastian yang besar. Itu kita tidak akan bahaskan di dalam perbahasan kali inilah. Okey, seterusnya, dengan itu sistem pre-order bukan sahaja menguntungkan dari sudut perniagaan, malah turut mendapatkan keberkahan apabila dilaksanakan mengikut syariat Islam. Maksudnya kat sini, bila akad salam itu dilaksanakan dengan syarat-syaratnya, dengan perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam sistem muamalat Islam, maka sebenarnya perkara ini adalah perkara yang akan memberi keuntungan kedua belah pihak. Penjual boleh mendapat duit awal dan menggunakan duit itu untuk proses penjualan dan sebagainya. Pembeli mendapat barang dengan
apa yang mereka nak, tiadalah unsur rara dan penipuan dan sebagainya. Okey, itu saja pada saya, Najmul Salihuddin. Semoga perkongsian pada saya pada kali ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih.